Satu perangkat kesehatan mental bukanlah satu aib. Kita semua berjuang dalam diam, kita teriak. Bersama kita boleh, tiada lagi yang terpinggir. Hentikan stigma, mari kita buka bicara. Rio rendah sungguh kampung laman, sapa salam sahut-sahutan. Manis wajah senyum pun terukir, budak-budak ke hulu hilir. Dua rangkap saya tadi kan? Moraya sudah member Moraya sudah. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua penonton kita. Kita bawakan vibes raya sebenarnya. Sangat begitu excited. Ya. Tapi sebenarnya apa yang paling penting, kita sedang berada di Ramadan ke 21 hari ini. Dan kita ucapkan selamat datang kepada semua penonton-penonton podcast Sesi Sembang Sihat bersama Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan secara langsung ini di laman Facebook rasmi kita, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan, laman Facebook promosi. Okey, jadi alhamdulillah hari ini macam yang kita sudah tahu, Ramadan ke-21 ataupun tidak terasa. Ya, minggu depan kita raya. Dan hari ini adalah memasuki fasa-fasa semalam saya rasakan fasa 10 Ramadan terakhir yang sangat penting bagi semua umat Islam di Malaysia untuk meraihkan Ramadan di penuh keberkatan, dan yang mana kita kejar sebenarnya ni malam-malam yang penting lah kan. Jadi betul. Rasanya belum terlambat lagi lah untuk kita juga mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Karim kepada semua muslimin, muslimat yang menjalani ibadah puasa sepanjang hari ini dan juga sepanjang bulan inilah. Semoga dalam Ramadan kali ini kita berpeluang untuk meningkatkan lagi ke ibadah dan keimanan, ketakwaan kita dan sihat secara fizikal dan juga mental. Betul. Sekali lagi diucapkan selamat datang ke podcast Sembang Sehat Ramadan. Psikologi pengekalan tingkah laku, kekal atau on off. Okey. Jadi tapi sebelum kita memulakan perkongsian, kami orang dikenal mesti berpantun. Di mana-mana mesti berpantun dahulu. Awas. Okey, jadi kita mau kalau boleh kan, hari ini kita punya podcast ada two ways communication. Walaupun kami nampak kamu di laman sosial sejak, di chat-chat sejak, tapi kalau boleh kita ada interaksi dengan penonton. Itu yang kita mau. Okey, jadi kalau macam ada yang mau balas kami punya pantun. Balas memang. Begitu. Okey, kayu mula. Dayang Fitri, nama diberi Maslia Kaman, menambah seri. Ramadan kini 21 hari. Berkongsi ilmu buat viewers hari ini. Merah jambu menjadi pilihan. Terserlah indah seri hiasan. Salam Ramadan kami hulurkan. Selamat datang penonton yang diraikan. Okay, last. Jangan left podcast kalau belum dapat intipati. Jangan tukar live kalau tidak dapat sijil lagi. Tinggalkan komen dan pengalaman pribadi. Semoga ilmu dikongsi dapat kita manfaati bersama. Okey. Jadi selamat datang sekali lagi. Yang datang sekarang ni kita dapat Cik Mas viewers kita di Facebook Live adalah 1.1K. Kita tahu ada juga yang tengok secara individu ataupun secara berkelompok. Okey, jom kita bawa lagi, share lagi di grup tentang podcast ini yang kita akan bincangkan tentang psikologi pengekalan tingkah laku, sama ada kita mau kekalkan atau on off semasa Ramadan dan selepas hari raya. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, kita punya podcast ini mungkin akan berlangsung selama 2 jam, daripada jam 10 sehingga jam 12 tengah hari. Jadi stay tune dengan kami berdua, sebab dua-dua kami akan berkongsi ilmu petang ini. Mungkin sebelum ini kita ada panel dan moderator, tapi 2 hari ini kami buat kelainan sedikit, dua-dua kami akan kongsikan lah. Okey, jadi untuk makluman juga untuk podcast pada hari ini yang berlangsung di Facebook rasmi Promosi Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan, semua peserta yang hadir akan mendapat sijil di akhir program. Di akhir program means kena tengok dari mula sehingga akhir
akhir. Saya harap tidak berlaku jugalah seperti sebelum ini. Mana link kehadiran sampai bergaduh Cik Mas. betul, Okey, betul. masa sesi kedua kan sebab saya jadi moderator masa tu sampai bergaduh tuan-tuan dan puan-puan di ruangan komen. Tapi ingat kod QR dan link e-sijil akan dibagi di akhir. Jadi kita kita tengok dari sekarang ini sehingga akhir. Tapi kita mau tengok juga Cik Mas, kita punya peserta-peserta ni dari mana kita tengok tadi ada dari memang negeri kita yang tercinta, Pulau Bahagia, wilayah Persekutuan Labuan, dan ada juga daripada HTSMTI Hospital daripada Johor. Okey, kita ada juga Sultan daripada dari Sultan Ismail. Okey, ada juga kita daripada Bumi Kenyalang, jiran kita di sebelah iaitu Sarawak. Jauh terbang. Jauh terbang bawa mau tengok kami di sini kan 1.2K. Okey, pink check gitu Cilolo. Siapa yang pakai baju pink komen di komen kan? Mungkin kita sama dan boleh selfie. Okey, ada juga tadi Encik Herol cakap sedap suaranya Cik Mas. Okey. Ada sudah yang membalas kita punya komen juga, pokok pelam, pokok pau, salam 21 Ramadan dari jauh. Terima kasih Puan. Okey, selamat datang kami ucapkan daripada College Vocational Gombak juga hadir Okay, daripada Perak. Okey, Muar Johor pun ada Johor, juga. Perak, Kenyalang. Tawau Sabah, satu kampung kita tuan. Tapi tak balik kampung tahun ni. Orang Tawau. Okey, dari Kunak pun ada. Okey, tapi ramai nanti kamu share saja dari mana keberadaan kamu. Nanti kita akan tengoklah. So, kita suka benda ini walaupun secara webinar live saja Sebenarnya kita sudah satu Malaysia kan. Kepada setiap Iya, negeri. betul. Okey, selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada 1.3 penonton di Facebook Live kami pada hari ini. Untuk pengetahuan semua, kamu sedang berada di podcast Sembang Sihat Ramadan yang bertajuk Psikologi Pengekalan Tingkah Laku Kekal atau on off. Jadi apa yang kita mahu tahu pada hari ini, nanti kita akan serahkan kepada Cik Mas. Tapi saya maklumkan kepada kamu lagi bahawa stay tune, bawa kawan-kawan lagi, Ramaikan lagi kita ramaikan punya lagi sesi. di akhir sesi, Sesi baru podcast. tim teknikal kita akan share QR code dan link kehadiran bagi tujuan e-sijil dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya serahkan kepada Cik Mas kembali. Okey, jadi berkait dengan kita punya tajuk hari ini. Ini adalah sesi podcast kita yang kelima, saya ingat betul? Ya, kelima, betul. Yang kelima sudah. Kelima Jadi, sudah. Lagi 9 hari menuju Syawal dan di momen penting inilah Ramadan ke-21 ini adalah kita kejar malam Lailatul Qadar, malam yang bulan ini adalah bulan yang penuh bermakna, sangat penuh keberkatan berbanding dengan bulan-bulan yang lain, dan 10 malam terakhir ini adalah pendekatan kita umat Islam untuk mengejar malam-malam yang penting ini, malam Lailatul Qadar yang kita kejar ni lah. Jadi sebenarnya dalam bulan Ramadan ini kita nampak kan sebenarnya dia adalah satu bulan yang banyak orang cuba untuk kita berusaha untuk mengamalkan satu perilaku yang positif, tingkah laku yang positif, sebab betul. bulan Ramadan itu sendiri menuntut kita untuk menjadi seperti itu. Mungkin apa contoh-contohnya yang kita boleh nampak? Contohnya orang tidak bergosip dan mengumpat kan, takut makruh puasa. Betul. Sebenarnya dia ada larangan-larangan tertentu yang kita kawal supaya bulan puasa tu ada tuntutannya lah. Maksudnya maksud puasa tu sendiri mengawal diri daripada lapar, dahaga dan mengawal nafsu kan. Jadi nafsu tu meliputi kita punya perilaku yang tidak baik, contoh mengatap. Yang kalau ketika bulan puasa kita mungkin tidak mengawalnya lah sangat, tapi ketika puasa kita jadi sangat boleh mengawal. Sangat berhati-hati. Kenapa untuk di berperilaku bulan baik. Ramadan? Kan? Kenapa bulan Ramadan? Sebab tidak ada setan kan Mas? Jadi sebenarnya ini yang kita bawa lah sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, di mana Ramadan ini sebagai satu contoh bulan kita bertingkah laku baik, dan kenapa tingkah laku baik ini kita tidak kekalkan sepanjang 1 tahun saja kan. Kenapa 30 hari saja? Kenapa 30 hari saja? Itu yang kita cuba bahas lah, supaya perilaku ini kita cuba untuk momentumkan sehinggalah ke
12 bulan. Satu tahun lah Ataupun sepanjang tahun. berkekalan bertahun-tahun. Ya. Betul. Jadi perilaku tu kita cuba untuk konsistenkan sepanjang setahun. Sebagai Ramadan ni satu contoh lah. Dan apa keywords di Ramadan itu, kenapa orang boleh berubah di situ. Okey, jadi yang mana ini membawa kita kepada soalan yang kita akan tanyakan kepada Puan Fitri. Fitri, hari ini yang mana orang-orang akan mengubah rutin kebiasaannya lah. Kalau hari biasa dan puasa ni lain lah. Dari segi sahurnya, kita kena bangun subuh. Kalau waktu puasa, kita tidak pun bangun waktu subuh. Sangat pagi, pukul 3 memasak sudah. Kalau biasa mungkin pukul 6 begitu kan, untuk bersiap. Dan kemudian ada lagi tahan lapar kan, tidak makan. Waktu jadual makan tu dikawal. Jadi ini menjadi rutin berbeza berbanding hari biasa. Jadi dari sudut psikologi, kenapa perubahan ini berlaku lebih mudah di bulan Ramadan berbanding bulan biasa? Bulan biasa. Boleh jawab. Okey, terima kasih Cik Mas. Tapi ada orang memberi kita pantun juga Cik Mas. Jadi kita sayang untuk kita angkat pantunnya. sayang untuk kita scroll sejak kan. Okey, daripada Pak Ngak Mohat, dia cakap kini tiba episod 5 Masa Melayan Mas Lia dan Dayang Fitri. Ui, sweet. Walau mataku mengantuk sudah, demi ilmuku gagahi diri. Okey, mantap. Ini semua nih boleh Demi ilmu hari ini kita berkongsi, kita Sama-sama gagahi juga. Okey, jadi kita back kepada persoalan Cik Mas. Dari sudut psikologi kan, kenapa perubahan ni boleh berlaku lebih mudah di bulan Ramadan? Kenapa tidak bulan-bulan lain? Kenapa Ramadan kan kalau kita perasan? Ramadan tu sampai orang tu boleh jadi banyak perubahan. Sangat baik kan, betul. Ya, betul. Tidak dinafikan lah. Okey, jadi sebelum saya menjawab kepada persoalan Cik Mas, okey, kita mau tanya dulu penonton di ruangan komen. Mungkin apa yang kamu faham tentang maksud tingkah laku itu sendiri? Mungkin kamu boleh komen dan juga saya cuba untuk baca-baca nanti. Iya, apa itu kalau kamu faham apa itu tingkah laku? Nanti kita tengok petikan mana yang betul. Petikan mana yang betul lah. Okey, jadi nanti saya terangkan apa itu tingkah laku, tapi sebelum itu mungkin Cik Mas boleh. Okey, maaf ada masalah teknikal. Okey. Kita tunggu ke ataupun kita belum lagi kan, mungkin lambat sedikit di Facebook kan. Jadi saya akan terangkanlah kepada mereka iaitu kenapa kalau kita cakap pasal Ramadan ni ramai yang perasan benda ini kita lebih baik secara spiritual kita faham yang sudah diberitahu juga, yang kita maklum bahawa syaitan itu diikat. Jadi kita berlawan semasa Ramadan ini dengan cara lawan nafsu saja. Okey. Jadi tapi kita nampak perubahan itu adalah daripada diri kita sendiri juga, dalaman kita sendiri juga kan. Okey, jadi saya nampak sudah tingkah laku adalah segala perbuatan, tindakan atau reaksi seseorang terhadap sesuatu, tindak tanduk individu. Sangat bagus respon semua. ChatGPT ni kan. Iya, sangat bagus respon semua. Bermakna faham semua. Okey, jadi saya akan terangkan apa itu maksud tingkah laku. Tingkah laku ni maksudnya adalah tindakan atau cara seseorang itu bertindak. Seperti Puan tu cakap tadi. Sama ada yang kita boleh nampak, kita rasa atau kita ukur. Okey, macam contoh lah kan. Simple saja, sebelum puasa, mungkin daripada segi solat, sensitivity sikit, kita mungkin ada lompong-lompong dari segi solat. Sepatutnya 5 waktu, mungkin kita ada buat 4-3 waktu saja. Tapi ke Ramadan, kenapa dia boleh full? Jadi benda ini adalah tingkah laku yang kita boleh ukur, kita boleh rasa dan sebagainya. Jadi perubahan tingkah laku di bulan Ramadan tu, maksudnya adalah perubahan dalam cara kita bertindak, berinteraksi, memberi maklum balas dan mengawal diri. Contoh dia dari segi emosi. Kita tidak jauh daripada psychological sendiri adalah emosi. Mungkin sebelum ini kita jenis orang yang mudah melenting, mudah marah dan sebagainya. Tapi kenapa Ramadan lebih baik? Jadi baik, sopan. Ya, betul. Jadi ada juga yang start amalkan gaya hidup sehat. Oh ya, betul. Contoh dia sebelum Ramadan 20 batang rokok. Tapi Ramadan disebabkan berpuasa. Satu hari tidak merokok. Mungkin lepas buka puasa sejak. Tapi kurang. Kan amalkan hidup sehat. Kenapa boleh tu? Ya, kenapa boleh tu? Jadi kita tahu Ramadan ni adalah satu kesempatan yang memang bulan yang unik dan juga magical bagi kita untuk
kita memulakan sebenarnya perubahan tingkah laku. Jadi dari sudut psikologi ada beberapa faktor kenapa perubahan ini boleh berlaku dengan lebih mudah sepanjang Ramadan. Selain daripada tuntutan agama, ini kita bincang daripada sudut psikologi. Jadi pertama, faktor kenapa perubahan ini berlaku adalah disebabkan oleh pengetahuan awal kita. Kita dari kecil sudah diajarkan rukun Islam, iaitu rukun Islam tu salah satu dia adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan juga Islam yang kedua. Ya, dan juga kita dengan ibu bapa sudah mengajar dan memberi pengetahuan kita bahawa kita akan orang cakap berpuasa tanpa makan dan minum, kita akan bersahur. Jadi benda ini Mas, tanpa kita sedar sebenarnya dia sudah memberikan pengetahuan Sejak kita kecil dan juga dia sudah create mental framework dan juga cognitive schema. Jadi kalau sejak kita cakap pasal Ramadan, kita tahu kita mesti puasa. Kita mesti tahu kita akan kawal diri. Jadi di sini dia berkaitan dengan biologi juga tuan-tuan dan puan-puan, iaitu otak kita sudah sedia maklum tentang apa yang kita perlu lakukan sepanjang Ramadan. Ada juga kan masa kecil ibu bapa bantu kita untuk sahur. Jadi kita memang tahu sudah asal Ramadan mesti sahur. Ada ritual lah, maksudnya ada satu perkara yang kita sudah boleh gambarkan. Sebab apa? Sebab kognitif skema kita sudah ada. Kira mindset kita Ramadan kita tahu sudah jadi. Jadi itu adalah salah satu faktor kenapa Ramadan ni boleh membantu kita untuk lebih mudah untuk memulakan perubahan tingkah laku. Jadi kita pergi yang kedua. Kedua adalah persekitaran ataupun environment kita berubah. Macam contoh kita hidup dengan keluarga, kita hidup dengan masyarakat, jiran-jiran. Contohnya kalau orang di pejabat kita atau di rumah kita juga puasa, mesti kita berpuasa kan? Orang pergi solat tarawih, kita excited. Jadi kita pun ada kawan mau bersosial, kita pun solat tarawih. Benda ini pun mengubah tingkah laku kita. Kita mau buat amal ibadah, benda itu pun mempengaruhi. Jadi persekitaran ataupun environment akan berubah. Ini kita panggil sebagai social cues. Social cues ni adalah petunjuk ataupun isyarat daripada orang sekeliling yang mempengaruhi cara kita bertindak atau berkelakuan. Means kita tengok dia, dia puasa full lah. Dia pergi Ramadan lah. Kita pun ada motivasi dalaman untuk pergi tarawih juga kan. Aku mau ikut. Satu lagi mungkin kita dengar ceramah. Macam-macam di Malaysia ni. Alhamdulillah di Malaysia ni dia punya social ni kebanyakannya orang Muslim kan. Betul. Mungkin menjadi cabaran di luar negara. Ya, betul. So, di luar negara ni belum tidak, kadang-kadang sesuatu berbagai masjid berbagai kan. Mungkin environmentnya sama. Macam mana pula kan. Betul. Jadi biasanya contoh dia satu lagi dari segi perubahan tingkah laku kan, selain daripada ibadah kita sendiri, satu lagi adalah dengan kalau kita tengok kawan kita buka puasa, lepas tu dia makan makanan sihat, kita pun tak ikut mau makan makanan sihat kan. Jadi itu adalah social cues yang kita cakap, kita nampak dorongan sosial yang membantu kita untuk berubah dan mengekalkan tingkah laku itu. Jadi yang ketiga, kita pergi yang ketiga, poin ketiga adalah Ramadan ada rutin. Kan Mas Lia? Dan juga struktur yang jelas. Kita tahu kalau Ramadan ni kita sudah ada jadual. Sebelum subuh kita mesti sahur. Lepas tu maghrib kita akan berbuka, kita akan tarawih. Jadi benda itu boleh jadi habit loop. Ini adalah nama. Ini adalah dari sudut psikologi tingkah laku kan. Ada satu term yang kita panggil dia sebagai habit loop. Habit loop ni adalah siklus ataupun putaran tingkah laku yang berulang daripada 3 bahagian, iaitu contoh mudah dia 3 bahagian ni: cues, pencetus, rutin ataupun tindakan kita, dan juga reward ganjaran. Contoh semasa bulan Ramadan, putaran baru kita ni adalah bunyi azan berbuka dan kita akan makan. Rutin kita akan makan. Reward kita akan kenyang dan rasa puas hati, dan juga kita akan rasa puas sebab berjauh kawal diri daripada semuanya satu hari itu. Contoh dari segi emosi kah, dari segi makan kah, dan sebagainya. Jadi bila rutin ini berulang setiap hari, lama-lama dia akan jadi tabiat yang lebih mudah untuk kita kekalkan.
Okey. Kita pergi yang keempat pula. Itu tadi kepada apa tadi? Yang tadi tu Kenapa adalah Ramadan tu adalah struktur yang jelas. So kita macam kira ada jadual. Okey, yang keempat adalah motivasi dan ganjaran dalaman ataupun kita panggil intrinsic reinforcement. Dia tadi daripada sosial kan Mas. Jadi sekarang ni adalah daripada diri kita sendiri. Jadi Ramadan ni bukan sekadar kita dapat pengaruh motivasi daripada orang lain. Kita tengok orang tu dia bersedekah, kita pun termotivasi untuk bersedekah macam begitu. Tapi dia daripada motivasi dalaman pun kita boleh bantu untuk kita kekalkan tingkah laku dia. Sebab apa? Bila kita solat contoh dia, fokus kepada solat, kita akan rasa tenang. Kita bantu orang, kita akan rasa tenang. Itu adalah motivasi dalaman yang bantu kita untuk terus mengekalkan tingkah laku itu. Maksud dia kita seronok untuk laksanakan benda itu. Jadi mungkin sebelum ni contoh dia lagi satu kan, kalau sebelum ni kita mudah marah, tapi sepanjang Ramadan ni kita cuba untuk kawal kemarahan kita. Lepas tu anak-anak pun bila kita tidak kuat marah seperti biasa, diorang pun makin dekat dengan kita. Jadi kita rasa motivasi tu ataupun ganjaran tu ada sama kita. Anak makin dekat, jadi kita pun semakin gembira. Di situ baru kita mungkin ada insight kan. Seronoknya juga sebenarnya kalau kita tidak marah-marah, anak akan lebih dekat dengan kita. Itu adalah berdasarkan motivasi motivasi dalaman ataupun ganjaran dalaman. Dan juga kita tengok kepada faktor yang kelima adalah kadang-kadang ni kita takut mau ubah tabiat sebab kita rasa susah ataupun jauh. Jadi Ramadan kita faham 30 hari je kan. Jadi dia adalah matlamat jangka pendek je. Lepas raya mungkin ada yang boleh kekal, ada yang off sudah. Jadi kalau mau kurangkan, macam contoh kita mau kurangkan, ada orang yang dia tidak boleh hidup tanpa kopi. Kan? Pada kopi kadang-kadang dia punya ingredients tu dia boleh mengganggu sebenarnya kefungsian harian kita. Jadi mungkin dalam 30 hari ni dia cuba untuk kurangkan. Betul. Tapi selepas Ramadan adakah benda itu akan kembali balik kepada ritual lama? Adakah akan kekal ataupun dia semasa Ramadan saja. Jadi gabungan persekitaran yang sihat, rutin yang konsisten, motivation dan juga ganjaran yang dalaman dan juga fokus pada jangka pendek ni adalah macam koktel. Walaupun kita cakap matlamat kita 30 hari saja. Koktel tu betul. All in. Koktel kan ada nanas, ada ini. Jadi ini adalah pelengkap yang boleh membantu kita kekalkan. Walaupun saya cakap tadi matlamatnya pendek sejak 30 hari, tapi 30 hari ini adalah permulaan kita untuk ubah tabiat cara itu hidup dan sepanjang. kekalkan selepas Ramadan. That's why kenapa poin-poin saya kelima-lima tadi, persekitaran yang sihat, social, rutin yang konsisten, ganjaran, instincting, dalaman, fokus jangka pendek, dia sebagai koktel psikologi. Okey, yang buat perubahan tingkah laku itu lebih mudah sepanjang Ramadan dan insya-Allah kita boleh kekalkan sehingga habis Ramadan. Ya, event raya dan bulan-bulan akan datang. Tapi, Mas, cabarannya datang bila Ramadan habis. Hari raya. Kan? Habislah merdeka. Habislah semua. Behavior pun change dah. Kan? Jadi, persekitaran berubah, rutin hilang, ganjaran dalaman mungkin kurang terasa sudah. Jadi, itu yang menyebabkan kita on-off selepas bulan Ramadan. Okey, jadi soalan saya untuk Cik Mas. Ramai orang mampu berubah sepanjang bulan Ramadan, tetapi selepas sahaja Ramadan tingkah laku kembali kepada tabiat lama. Tadi saya cakap faktor kenapa Ramadan ini senang untuk berubah, kan? Tapi kenapa benda ini boleh jadi on-off behavior? Kenapa pula tidak bertahan? Ya, dan juga benda ini sering berlaku. Jadi mungkin saya mau Cik Mas pula jawab. Dipersilakan Cik Mas. Ya, tapi mengulas kembali koktel psikologi koktel. sangat menarik hari ini. Intipati koktel tu sebenarnya jangan hanya kokteling dalam makanan saja. Ya, betul.
Tapi, minta maaf. Ya, okay. Terlalu menarik dibayangkan koktel tu di tengah-tengah hari Di bulan kan. Ramadan lagi kan, Jadi awas. kita ulas pula koktel tu sebenarnya janganlah koktel di makanan saja. Koktel kan ada kata perkataan begitu. Koktel. Maksudnya dalam kita punya kehidupan sehari-hari pun pastikan semua perkara tu melengkapi. Semua perkara tu diguna pakai untuk kita menjadi seorang insan yang baik sepanjang bulan Ramadan dan walaupun selepas. Jadi berbalik kepada soalan, kenapa selepas bulan Ramadan ni kembali kepada fenomena on off, orang tidak konsisten pula. Padahal di bulan Ramadan tu sendiri ada dia punya nilai yang orang boleh amazed. Kita sangat amazed dengan bulan Ramadan tu sehingga orang sangat berubah kan dalam jangka tempoh tersebut lah, dari segi dia punya waktu bangun, waktu tidur, waktu makan, tidak merokok, tidak minum. Banyaklah perkara yang sebenarnya diubah during that short period time. Tapi kenapa pada waktu selepas Ramadan ni dia tidak begitu lagi? Okay, sebab yang pertama adalah kenapa? Sebab motivasi orang, individu yang selepas Ramadan ini sebenarnya ketika dia mengamalkan bulan Ramadan itu sebagai satu benda yang dia maintainkan untuk berperilaku begitu, tapi selepas Ramadan tidak lagi. Kenapa? Sebab motivasinya tu adalah bersifat sementara saja. Dia hanya bersifat situasi. Motivasi bersifat situasi. Tapi bukan motivasi intrinsik tadi tu. Dalaman tu. Jadi kita ni kalau mau berubah, kita kena ada keinginan dalaman yang kuat sebenarnya untuk menyokong kita punya momentum perubahan tu lagi tinggi. Semakin kita mau berubah dari dorongan dalaman sendiri, semakin tinggi perubahan tu akan lebih berlaku lah berbanding orang paksa kita untuk berubah. Tapi dalam konsep Ramadan ini dia bersifat mungkin kepada situasi. Jadi saya tidak mengatakan semua orang ni bersifat motivasinya situasi saja. Tidak juga. Tapi kita bercakap ni pasal kenapa dia boleh berubah atau menurun tu. Kenapa orang tidak konsisten lah sampai selepas Ramadan pun. Kalau dari segi perubahan ini kita banyak aspek lah yang kita sebenarnya boleh katakan sebagai satu perubahan. Contohnya orang yang ketika berpuasa di sinilah dia ambil peluang untuk saya mau diet lah, saya mau turun berat badan lah. Kalau anda perasan kan. Mau jadi pakai kebaya masa raya lah. Nah, ada lagi kebaya apa? Kebaya cek apa dia panggil? Kebaya cek. Ketika bulan puasa, dia ada target untuk selepas Ramadan tu dia akan mau pakai kebaya. Jadi sebenarnya motivasi ini kenapa tidak kekal? Sebab kita tidak melakukan motivasi yang bersifat dalaman, tapi hanya bersifat bulan itu saja. Dan kalau mau kekalkan kita kena ubahlah kepada bersifat dalaman lah. Nanti kita katakan secara ataupun bincang. Ini perkara ni kalau mau dibincangkan tentang perihal perilaku untuk diubah dari segi motivasi dalaman ini berbalik kepada diri sendiri baliklah. Jadi macam mana mau tingkatkan kita punya motivasi intrinsik tu? Macam mana mau pastikan bahawa kalau saya mau berubah, apa yang saya perlu buat untuk saya ada motivasi dalaman? Kita kena carilah, sebab setiap perkara yang kita mau buat tu kita kena ada keinginan kita. Tapi alhamdulillah puasa ni sebenarnya satu tuntutan dalam kita punya amalan Islam. Wajib. Kalau anda menganut, anda kena buat. Dan dia juga terkandung dalam rukun kedua Islam. Tidak buat, salah. Begitu kan? Berdosa. Dan kalau dibuat di luar pun, kalau anda makan di merata-rata tempat dan anda memegang IC Islam, anda boleh dikenakan tindakan sebenarnya kan? Betul. Saya ingat kalau di Semenanjung, dia macam dipakaikan plastik. Pernah tu ada movie-nya kan? Dia pakai plastik hitam di kepala. Lepas tu kena masuk dalam van. Maksudnya ini satu ada movie saya ingat tu ketika kita makan kan, kita ni orang Muslim makan di bulan puasa secara begitu kan, dia jadi macam satu keadaan yang sebenarnya salah lah. Dan mungkin saya tidak tahu aspek dia sarungkan dengan plastik hitam tu adalah satu benda yang sebagai movie tu punya mungkin movie tu punya elemen saja kah ataupun memang adalah dikuat-kuasakan, tu saya kurang pastilah. Okay, jadi yang pertama adalah motivasi ni dia bersifat situasi saja, bukan motivasi yang ini, bukan motivasi yang intrinsik. Tapi kalau anda ingin mau berubah dan kekalkan, kita boleh tingkatkan motivasi intrinsik. Okey, yang kedua, tabiat lama dan corak biologi tubuh manusia. Bulan puasa ni dia sebagai satu bulan yang kita susah untuk kekalkan. Contoh, selain daripada turun berat badan, orang juga ambil peluang masa bulan Ramadan ni untuk ubah corak pengambilan rokoknya. Dia mau turun atau dia mau berhenti rokok. Kan? Betul. Jadi kalau mau kurangkan ataupun berhenti tu, dia biasa ambil bulan Ramadan sebagai tempat dia
berubah sebab dia tahu dia terpaksa, kan, contoh begitu. Jadi kenapa kita tidak ambil peluang bulan Ramadan tu sebagai satu latihan untuk kita, apa kata kita kekalkan sampai 1 tahun ya, contoh. Jadi macam mana mau pastikan dia boleh berubah sepanjang tahun tu. Yang kedua, ini difaktorkan oleh kenapa orang on off tu tabiat lama dan corak biologi tubuh. Jadi sebenarnya kita ni sudah ditrain, sudah biasa dengan corak kita yang bangun contoh pukul, kalau orang bekerja mungkin dia pukul 5 begitu, kalau di Sabah Sarawak mungkin pukul 5, kalau ada anak mungkin pukul 4 dia bangun sudah untuk bangun bekerja dan siapkan perihal anak-anak pergi ke sekolah, kan, masak dan makan, sarapan dan lain-lain lah. Tapi ketika di bulan puasa mungkin lebih awal, pukul 2 mungkin, pukul 3 mungkin untuk memasak sebab waktu imsak tu lebih awal. Jadi tabiat ketika habis puasa, tabiat ini tidak kekal sebab tabiat kita yang ketika tidak puasa tu dia punya jam tu adalah berbeza. Yang kedua, yang seterusnya corak biologi kita jugalah. Kalau kita sudah terbiasa untuk makan waktu biasa dan bukan menahan diri sepanjang tahun tu, itulah corak tubuh kita, itulah ritma tubuh kita. Jadi mau ubah ni dia susah bila hanya ada satu tempo bulan sajalah. Kenapa dia boleh on off tu sebenarnya? Sebab tabiat kita sepanjang tahun adalah makan pada waktu biasa, contoh. Waktu siang. Jadi kita susah mau berubah sebab itulah. Faktor biologi jugalah kita nampak kan dia mempengaruhi bukan setakat tu jugalah sebenarnya. Dan yang ketiga, kurangnya sokongan sosial persekitaran. Mungkin kalau contohlah orang yang ambil orang yang turunkan berat badan tu kan, ketika lepas puasa dia makan balik, dia ambil pula peluang masa raya tu makan full blast sepenuh-penuhnya makan, serang rumah ini mau makan, tiba-tiba naik lebih daripada yang sebelum Ramadan. Kenapa? Sebab mungkin kita tidak ada sokongan sosial lah selepas itu. Contoh, kita tidak ada sudah kawan-kawan, sebab masa puasa tu ada situasi yang buat kita jadi mau turun berat badan, tapi lepas puasa tiada sudah. Jadi itu yang kenapa dia boleh off. Okey, yang keempat atau yang terakhir adalah kurangnya strategi pengekalan dan kesedaran mental lah. Kalau kita berniat untuk teruskan perubahan perilaku ni, kita ambil Ramadan ini sebagai salah satu tempat kita mau berubah, apalah yang kita mau ubah tu. Contoh, kalau anda mau turunkan berat badan, kalau anda mau berubah untuk berhenti merokok, kan, ataupun kalau anda mau berubah untuk kekalkan kita punya sifat yang positif, kalau anda mau berubah menjadi orang yang lebih tawaduk, lebih baik, lebih bersaksiat baik, contoh, kan, ini adalah peluang untuk anda memaintainkan perilaku itu sepanjang tahun. Kita tidak tahu, mungkin ada orang yang sebenarnya ada azam begitu, kan. Jadi macam mana mau pastikan motif ini berlaku sepanjang 12 bulan, bukan hanya bulan Ramadan saja. Sebab dia menjadi satu cabaran untuk orang tu kekalkan. Antaranya adalah kita kekalkan strategi pengekalan tersebutlah. Adalah cara yang kita perlu maintainkan. Jadi perubahan tingkah laku ni dia perlukan strategi yang baik, matlamat, kita punya motivasi, kita punya kaedah, metod macam mana kalau orang turun berat badan tu, mungkin apa antara aktiviti yang dia perlu untuk sentiasa kekal. Okey. Jadi on off selepas Ramadan ni bukan satu perkara yang asing lah. Betul. Dia tapi biasa lah kan. Dia biasa berlaku sebab kita ada 12 bulan. 1 bulan saja yang kita tahan diri. Betul. Jadi lebih tinggi dominannya yang hari biasa ni. 11 bulan tu. Jadi itulah kenapa orang boleh on off logiknya. Betul. Okey, jadi selepas kita bercakap pasal dorongan motivasi orang berpuasa ni, kenapa dia lebih cenderung untuk ada on off-nya. Kenapa kita tidak sepanjang waktu je kita boleh kita boleh menahan diri daripada makan atau turunkan berat badan, menahan diri daripada bercakap pasal orang, gossiping, kan, contohnya. Kenapa tidak berlaku sepanjang tahun tu? Sebab ada faktor terutamanya faktor intrinsik lah, faktor faktor motivasi orang tu sendiri, betul. Faktor sosial, faktor perubahan tubuh tu. Jadi kan yang menariknya di sini kita akan kongsikan satu teori stages of change. Teori stages of change ni biasanya familiar lah dalam kalangan mungkin pegawai psikologi, kan, yang mungkin kita mau, ataupun mungkin kalau saya rasa agensi anti dada mungkin dia pun akan melibatkan perubahan tingkah laku terhadap satu orang
petik je kan, orang yang memerlukan perubahan, contoh orang tu ambil Ambil drugs. rokok ke, ambil drugs ke, kan dia mau ubah, dia akan familiar lah, biasa dengan theory of stages of change ni lah. Jadi kita akan perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang teori ini, yang mana dia fokus kepada macam mana kita mau ubah perilaku seseorang untuk secara berperingkat lah, secara baik, dan di mana tahap kita. Mungkin Fitri boleh terangkan lah. Okey, terima Cik Mas pula. Terima kasih Cik Mas. Okey, jadi penjelasan daripada Cik Mas tadi pun faham, tapi kita tengok pentingnya motivasi intrinsik tu. Kan Cik Mas, sebab benda tu juga macam mana pun dia kena back kepada diri kita juga, macam mana untuk mengawal. Okey, jadi sebelum saya menjawab soalan Cik Mas, kita welcoming dulu 2.1k viewers di dalam Facebook promosi kesihatan. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan semua, anda sedang berada di podcast Sembang Sehat Psikologi Pengekalan tingkah laku kekal atau on off. Okey, jadi kita sudah masuk soalan ketiga. Cik Mas berikan kepada kita, tapi saya mau welcoming juga orang yang daripada Terengganu, ILKKM. Saya nampak bukan setakat orang-orang pejabat awam, tapi ada juga yang daripada gadget. Saya baca tadi mungkin daripada sektor swasta juga kan Cik Mas. Saya mau kan petik satu ni, Cik Muhammad Khairuddin. Saya rasa dia sudah komen sangat awal tadi. Okey, dia cakap apa? Moderator dan panel yang ceria, best mendengar. Okey, thank you. Semoga sehingga akhir kita bertahan lah. Sehingga akhir, dan juga kita akan berikan link sijil bagi tujuan sijil, dan juga mungkin kita punya slot ini akan berakhir sehingga jam 12, jadi stay tune lah. Kita back kepada Mas Lia punya soalan tadi, di mana dia tanya saya tentang pasal teori yang famous dalam perubahan tingkah laku. Teori ini kan dia menjelaskan tentang perubahan tingkah laku tu, dia berlaku secara berperingkat. Tidak adanya kita terus berubah. Okey, untuk manusia biasa seperti kita, di dalam kajian dan wujudnya teori stage of change ini, ataupun kita panggil trans theoretical model. TTM. Singkatannya TTM, tapi bukan teman tapi masa Cik Mas, Trans Theoretical Model. Jadi kalau kita sebut je pasal TTM ini atau teori stage of change, itu memang dia berdasarkan tingkah laku. Dia diperkenalkan oleh Prochaska dan Di Clemente. Gitu, namanya unik juga, mungkin orang yang di luar negara. Di mana saya balik kepada apa teori ini membincangkan adalah untuk dia menunjukkan perubahan tingkah laku berlaku secara berperingkat, bukan secara tiba-tiba. Yang macam saya cakap tadi, tidak ada individu yang bermula daripada terus 100%, kecuali ada peristiwa yang memberi kesan sangat kepada diri dia. Dan lebih baik kita ikut stage ini supaya kita konsisten dan mengekalkan tingkah laku baru itu, supaya kita tidak kembali ke tingkah laku lama. Yang kita panggil adalah relapse. Kembali kepada contohnya tingkah laku baru adalah kita sudah berhenti merokok, berjaya nih berhenti merokok. Tapi kenapa, mesti faham tuan-tuan dan puan-puan, kenapa tingkah laku itu boleh ambil rokok balik? Kenapa dia boleh relapse balik? Ini yang saya mau jelaskan. Kalau orang yang diet, kenapa boleh naik balik berat badan? Berubah balik ya. Betul. Okey, tapi untuk peringkat ini kita bagi peringkat yang pertama dulu. Okey, jadi kalau seseorang itu mau berubah, sama ada dia mau berhenti merokok kah, dia mau kurangkan berat badan kah, ataupun jadi orang yang lebih positif, dia mau kekalkan gaya hidup sehat kah. Jadi kita kebiasaan akan melalui proses tahap satu, iaitu kita panggil pre-contemplation, di mana individu ini belum berfikir mau berubah. Tidak ada lagi dalam pikiran dia mau berubah. Dia tahu dia sedang ada masalah. Dia tahu kalau dia makan banyak dia akan berat meningkat. Dia tahu kalau dia merokok berlebihan akan menyebabkan paru-paru dia rosak. Tapi niat untuk berubah tu belum ada.
Okey, betul-betul tidak ada. Belum Tapi ada intrinsic. ya, belum ada motivasi dalaman kah, belum ada pemikiran kah, tapi dia tahu sebenarnya dia ada masalah. Okey, jadi biasanya kita memang akan melalui fasa ini dahulu. Contoh dia macam saya lah, Cik Mas. Tahu apa ni, badan macam makin besar, tapi Kim mau makan manis, tapi Dia nak dah- mau berubah. Belum ada kesedaran itu. Belum ada kesedaran untuk merubah ataupun ambil apa-apa tindakan. Okey, itu tahap yang pertama. Yang kedua adalah tahap contemplation, di mana dia sudah berfikir untuk berubah. Ada sudah pemikiran, dia tahu dia ada masalah, sudah. Dia mau berubah, sudah. Tapi dia belum lagi buat apa-apa tindakan. Okey, macam saya juga, Cik Mas. Jadi anda di mana ni? Ya, niatnya ni mau kurus. Mau kurus. Mau Besok katok lah. keluarga. Mau Besok lah. besok lah. Ini. Dia bermakna ini mungkin individu itu adalah berada di tahap contemplation. Dia berfikir untuk berubah, untuk kurangkan rokok dia, tapi dia belum bertindak. Dia purata rokok dia adalah 20 batang sehari. Dia berfikir macam sebikin sesak napas bani rokok Dia ni. tahu apa impact. Dia tahu macam bagus aku juga kalau aku berhenti sebab aku ada anak kecil. Tapi masih juga dia ambil 20 batang sehari. Jadi tahap ini kita panggil kita berada di tahap contemplation. Dia ada mau berubah. Dia mau. Tapi belum ada tindakan. Dia punya mentalnya ada sudah. Ada. Tapi dia punya physical tidak. belum lagi. Okey, tapi kita pergi yang ketiga. Ketiga adalah preparation ataupun bersedia. Yang tadi kan dia berfikir. Sekarang ni dia sudah rancang tindakan. Means pemikiran ada, kesedaran ada, dan juga dia rancang dari segi konkret ataupun yang berstruktur dan teratur. Contoh dia sudah analisanya lah. iya, analisanya. Dia seorang perokok tegar. Dia buat preparation, dia pergi klinik Berhenti kesihatan. merokok. Dan dia ambil perkhidmatan klinik berhenti merokok. Itu sudah ada preparation. Lepas tu dia mendapat education daripada doktor, daripada pegawai psikologi, strategi untuk mengurangkan rokoknya. Contoh dia perlu ganti dengan banyak minum air. Dia kena asingkan diri dia daripada perokok juga. Bukannya kita cakap putus kawan lah, aku nak merokok sudah putus kawan, bukan. Tapi kalau macam kawan sudah start merokok, dia asingkan diri dulu. Dan barulah balik kepada kawan balik. Supaya maksudnya kita tidak trigger untuk kembali kepada tingkah laku lama. Okey, contoh dia kalau pula mau kuruskan badan, sudah plan makanan, suku-suku separuh, makanan yang lebih sehat. Dan ada gaya hidup sihat, contoh dia brisk walk dan sebagainya. Bermakna dia sudah ada preparation untuk ubah tingkah laku dia. Okey, dan juga yang keempat, di sini dia sudah bertindak. Bertindak ni dia sudah melakukan tingkah laku baru secara nyata. Dia sudah start buat. Tadi dia preparation. Okey, dia macam tadi makan tu dia adjust sudah menu hari ini, apa menu hari ini, preparation. Ini action adalah kita sudah bertindak dengan tingkah laku baru kita. Contoh dia kurangkan rokok, dan juga kita sudah makan makanan sehat dan laksanakan itu brisk walk. Okay, itu adalah di stage action. Dan juga kelima adalah maintenance. Maintenance ni maksud dia adalah kekal dan konsisten. Di mana kita sudah ada preparation, kita sudah ada action. Jadi kita mau maintainkan dia. Contoh dia bukan berlaku di 30 hari ini sejak, tapi kita mau kekal konsisten berbulan-bulan, even bertahun dengan tingkah laku baru ni dalam masa jangka lebih lama. Tapi biasanya maintenance ni kita akan tengok kepada 6 bulan. Kalau 6 bulan kita konsisten kurangkan rokok dan berhenti merokok, selepas 6 bulan tu mungkin lebih senang untuk kita kekal dengan kita punya tingkah laku yang baru. Sebab ini ada dalam kajian mereka sendiri. Jadi, tapi selepas untuk kita kekalkan konsistensi tu, yang kita risaunya selalunya adalah relapse. Relapse ni adalah kembali ke tingkah laku lama, tabiat ulang lama. balik sikapnya. Ya, macam contoh 30 hari ni betul-betul hari raya pertama
pakai Muat kebaya kebaya, sudah. muat sudah. Tapi selepas Ramadan kembali ke habit lama, lain lagi Makan kawan-kawan balik macam masak biasa. lagi, makan lagi macam biasa. Jadi itu means kita sudah relapse balik. Kembali kepada tingkah laku lama. Inilah contoh dia, bulan puasa yang kita boleh tengok, ataupun orang itu sudah berhenti rokok sebanyak 2 tahun. Lama kan 2 tahun, tapi tidak mustahil dia boleh kembali ke relapse. Mungkin kita boleh tengok kepada faktor-faktor dia jugalah kenapa dia boleh relapse. Contoh dia mungkin stres di tempat kerja, jadi dia rasa rokok je boleh bagi dia heal. Sekitaran. Pengaruh persekitaran, Orang mungkin itu juga sekeliling. punca yang boleh relapse. Jadi kita mau tahu nih Cik Mas, kalau bulan Ramadan ni di stage mana kita sebenarnya? Perubahan tingkah laku ni dia berperingkat, tapi bukan tiba-tiba yang macam saya cakap tadi, dan ataupun boleh dilakukan secara drastik. Sebab biasanya ahli-ahli psikologi akan nasihatkan kita untuk jangan lakukan perubahan tingkah laku itu secara drastik. Tiba-tiba secara mau berubah 100%. Iya, benda ini kena slowly, ikut kemampuan. Berhenti rokok terus kosong daripada 20. Susah. Susah sebab kita kena, itu maksudnya kita push ourselves, kita paksa diri kita. Akan ada efek secara kuat lah. Akan ada efek dan juga stage Motivasi relapse. kadang-kadang Stage relapse akan lebih cepat untuk berlaku kepada diri kita. Jadi individu ni boleh bergerak ke hadapan atau kembali ke tahap sebelumnya. Itu adalah normal di dalam kehidupan kita, dan juga pentingnya persekitaran, motivasi dalaman kita, dan juga reinforcement untuk mengekalkan perubahan itu. Jadi kesimpulan untuk Ramadan bukan sahaja bulan untuk kita berpuasa, untuk kita menunaikan beribadah, tapi juga peluang untuk perubahan tingkah laku. yang baik. Jadi stage semasa Ramadan ni banyak kita berada di tahap contemplation, di mana kita berada di tahap completion hingga ke tahap action 3 tu. Maksudnya kita masuk bulan Ramadan, kita berfikir sudah untuk buat kurus. Lepas tu kita sudah masuk action, kita kawal pemakanan dan juga preparation, dan juga kita bagi action. Jadi biasanya Ramadan ni kita berada di tahap sedang itulah. Tapi yang bagus selepas Ramadan ini adalah cabaran sebenar kita untuk mengekalkan tingkah laku itu untuk kita sampai ke tahap maintenance tu. Okay? Jadi di sini habit loop kita tu perlu kuat. Habit loop yang macam saya cakap tadi, cues yang ada reward, dan juga kita punya habit macam mana. Jadi kalau kita buat hari-hari benda itu sepanjang Ramadan, selepas Ramadan kita coba untuk kekalkan dengan kita punya habit loop. Jadi benda itu yang membantu kita untuk terus maintenance. Okay? Jadi mungkin saya jelas, tapi kalau ada sebarang soalan, boleh tanya saja di ruangan komen. Kita akan kita tidak tahu kan, mana tahu yang sedang menonton 2.2 kan ni, 2.2K ni ada keinginan untuk berubah dari segi pengambilan rokok kah? Ya, betul. Dari segi dia punya penurunan berat badan kah, ataupun dari segi perubahan sikap daripada yang mungkin dia mau berubah daripada yang mungkin seseorang yang tidak berapa positif kepada yang lebih banyak positif. Tapi dia konteks perubahan perilaku betul. ni dia banyak aspek Dan saya mau tekankan di sini tentang berhenti merokok. Di klinik kesihatan kita ada perkhidmatan klinik berhenti merokok untuk yang berminat. Anda boleh datang ke klinik kesihatan. Perkhidmatan kita dibayar RM1 sahaja untuk warga negara Malaysia. Untuk berat badan, penurunan berat badan. Kita ada wellness hub. Kita ada wellness hub. Di Labuan kita ada satu gym yang boleh digunakan oleh semua orang awam. Dan anda perlu adalah anda boleh pergi ke Facebook wellness hub. Di belakang kami ni ada. Oh, di background. Background. Ada kan? Ada wellness hub di atas ni. Kamu tengok Facebook dia. Ada di situ. Kamu boleh PM dia juga, tanyakan. Saya mau turun berat badan. Macam mana? Ada coach. Ada coach kita. Ada coach Rizka dan coach siapa satu nama tu? Daud. Lupa pula nama kawan boleh sendiri. datang. Jadi tiada masalah. Sebenarnya Jabatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan sangat berinisiatif untuk memberikan Malaysia sihat. Kita saya sihat. Kalau mau Sihat strategi, itu saya. ya sihat itu saya. Kalau mau Sihat itu strategi, kita, sihat itu Malaysia. kalau mau strategi
Perubahan tingkah laku boleh jumpa kami, pegawai psikologi di klinik kesihatan. Okey, jadi kita tengok daripada respon audience dulu. Muhammad Hanif Nif suka dengar Sabah spoken. Ya, so kita satu Malaysia, saya harap Sabah ke Sof? Oh, Sabah. Okay. Saya harap orang-orang yang berada di Malaya fahamlah bahasa kami ni kan. Semoga apa yang ilmu yang disampaikan fahamlah bahasa kami kan. Terima kasih hadir. Okey, Chris May, bulan puasa pun kurang membawang. Fokus je kerja. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan. InsyaAllah kita akan boleh teruskan selepas Ramadan kan. Itu yang kita cuba sampaikan supaya macam mana mau kekal ni. Kurus itu untuk sehat. Cantik itu adalah bonus daripada Puan Mariam awan kecil gitu. Kurus semua orang boleh capai. Tapi kita belum faham dan terhibur. Terima kasih. Semoga ada juga yang sudah lapar ni kan. Jadi sudah mengganggu emosi. Jadi semoga bila mendengar kami ni ada juga terhibur sikit. Jadi kita menaikkan hormon gembira. Kalau kita ada soalan, penonton-penonton kita ada soalan, sila tanya di ruangan komen. InsyaAllah nanti kami akan jawab di akhir sesi. Tapi mungkin disebabkan berpuasa, kami mohon izin untuk berehat seketika. Jadi kita akan jumpa selepas ini daripada 2 soalan lagi dan juga sesi soal jawab. Jadi stay tune untuk mendapatkan QR code. Terima kasih sekali lagi 2.3K mata yang sedang memandang. Okay, stay tune. Malaysia berhadapan dengan cabaran dan isu berkaitan kesihatan, sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi taraf kesihatan rakyat dan kesan langsung kepada produktiviti negara. Tingkah laku rakyat yang kurang memberi perhatian kepada amalan cara hidup sihat telah mendatangkan risiko kepada masalah kesihatan. Melalui tinjauan kesihatan dan morbiditi kebangsaan 2019, mendapati 50.1% berlebihan berat badan atau obes, 25.1% tidak aktif fizikal, 21.3% orang dewasa adalah perokok dan 2.3% mengalami kemurungan. Kerajaan meletakkan taraf kesihatan rakyat sebagai keutamaan dengan memperkenalkan Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS dengan iktizam menjadikan rakyat Malaysia sihat seiring dengan pembangunan negara. ANMS menjadikan Health in All Policy sebagai keutamaan dengan menggunakan pendekatan whole of government and whole of society melalui penglibatan semua kementerian, agensi kerajaan, swasta, badan bukan kerajaan NGO dan komuniti. ANMS telah diluluskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri pada 7 Ogos 2020. Bagi memastikan pelaksanaannya, pelbagai pendekatan dan strategi digunakan bagi memperkukuhkan amalan cara hidup sihat, membudayakan norma baharu, kesejahteraan mental dan fizikal rakyat. ANMS disokong dengan 4 teras. Teras 1, memantapkan promosi pembudayaan hidup sihat. Teras 2, memantapkan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan, wellness. Teras 3, memperkasakan kawalan kesihatan kendiri. Dan teras 4, memantapkan kebersihan persekitaran. ANMS dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Malaysia dengan mengamalkan cara hidup sihat, kebersihan diri, perlindungan diri dan kebersihan persekitaran untuk meningkatkan tahap kesihatan, seterusnya berupaya mengurangkan perbelanjaan kerajaan kepada kos pencegahan dan rawatan. Menjelang 2030, taraf kesihatan rakyat dapat dipertingkatkan seiring dengan matlamat Good Health dan Wellbeing dalam Sustainable Development Goal SDG bagi membolehkan rakyat menyumbang kepada pembangunan negara. Hai semua, selamat datang ke dunia Wellness on Wheels. Wow, kalau korang belum tahu, prepare yourself for wow moments. Check it out. Wow ni bukanlah biasa-biasa, tapi wow ini aktiviti outreach yang membawa perkhidmatan kesejahteraan kesihatan terus kepada komuniti. Jom kita explore apa yang wow tawarkan. Coach on stage, pasti buat korang aktif.
Nak tahu tahap fitness? Joinlah saringan kecergasan. Permainan interaktif pun ada. Pasti korang ceria dan ada info kesihatan yang menarik. Cabaran litar, thrilling habis. Perlukan nasihat kesihatan? Wow pun ada tau. Saringan kesihatan? Check up percuma je. Siapa tak nak? Ada wellness studio? Kat sini pun boleh jadi influencer tau. Yang lagi best, aktiviti di WOW ni bukan sahaja dari Kementerian Kesihatan tau. Rakan strategik turut terlibat membawa perkhidmatan diorang. Barulah meriah, macam-macam ada. Wellness on Wheels membawa kesejahteraan kesihatan terus kepada anda. Apa tunggu lagi? Jom sertai aktiviti WOW di lokasi anda. Untuk maklumat lanjut, hubungi Jabatan Kesihatan Negeri berdekatan anda. #WellnessOnWheels, #Kesejahteraan Bergerak. Bagi menyokong Agenda Nasional Malaysia Sihat (ANMS), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah menyediakan fasiliti dan perkhidmatan bersepadu dan komprehensif iaitu Wellness Hub serta Wellness on Wheel. Wellness Hub memberi tumpuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran cara hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Antara perkhidmatan di Wellness Hub adalah Wellness on Wheel pula menyediakan perkhidmatan kesejahteraan kesihatan secara mobile yang mudah diakses dan dekat dengan komuniti. Antara perkhidmatan Wellness on Wheel adalah perluasan pakej tersebut adalah Pelan pembangunan Wellness Hub memberi manfaat kepada rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup dan mencegah penyakit yang disebabkan oleh amalan hidup tidak sihat. Jom semua ke Wellness Hub. Senyumku dirampas tanpa menaruh belas. Jiwaku dipegang, rundinganku dicuri. Di sini kita terperangkap dalam masalah yang dihadapi. Sukar untuk ku bebaskan diri. Tidak mampu berlari. Izinkan aku keluar daripada belenggu ini. Berikan ku peluang untuk menyinari. Aku ingin keluar dari penjara ini. Bebas dari ketakutan yang sunyi, gelap dan dalam. Tanpa ada yang mengetahui. Namun, hati ini sentiasa yakin bahawa masih ada harapan. Walau serba kekurangan. Walau kaki tak kuat untuk melangkah. Walau terasa lelah di dalam jiwa. Kibarkanlah sayap kecilmu. Terbanglah tinggi di awanan supaya tidak bersendirian di penjara ini, supaya dapat lupakan kesedihan masa lalu untuk jalani hari esok yang lebih berkesan, bebas bergerak dan berekreasi tanpa terus dihakimi. Kerana kebahagiaan pasti datang bagi mereka yang mencari, bukan untuk mereka yang berdiam diri. Saya adalah seorang pesakit mental yang telah didiagnos dengan kecelaruan kemurungan dan keresahan sejak penghujung tahun 2019. Sebenarnya bila seseorang mempunyai penyakit mental, pasti dia memberikan kesan yang besarlah dan cabaran dalam kehidupan seharian saya, terutamanya daripada aspek sama ada perhubungan, tak pun pekerjaan lah. Apa yang saya lakukan, contohnya ketika serangan panik, adalah saya amalkan teknik pernafasan dalam. Dia boleh bantu saya untuk tenangkan diri, untuk saya berfikiran secara rasional dan bertindak sewajarnya. Dan sebenarnya banyak lagi teknik relaksasi yang lain yang boleh diamalkan dengan bantuan doktor psikiatri, kaunselor, pegawai psikologi klinikal, bahkan juga kita kata juruterapi pun membantu.
Jadi dengan adanya rawatan yang pelbagai ni, saya dapat faham tentang keadaan saya dari sudut biologi, psikososial dan seterusnya. Kita belajar untuk cara mengendalikan ataupun mengawal gejala-gejala berkaitan penyakit kita. Bila kita cakap pasal kesihatan mental, semua orang fikir pasal penyakit mental semata-mata. Sedangkan kesihatan mental ni ada untuk semua orang. Pastikan keadaan kesihatan mental kita sentiasa terjaga supaya dia tak melarat sehingga boleh menjadi penyakit mental. Ingat, anda bukan keseorangan, anda tidak bersendirian. Jangan takut, jangan malu, jangan segan nak dapatkan bantuan profesional kesihatan. Tak apa jika kita tak sempurna. Hentikan stigma, kesihatan mental milik semua. Engagement sikit lah. Supaya diorang maintain. Okey, selamat datang kembali ke podcast Sembang Sihat Ramadan Jabatan Kesihatan Wilayah Perston Labuan. Iaitu tajuk kita pada hari ini apa, Cik Mas? Podcast Sembang Sihat, Psikologi Pengekalan Tingkah Laku Kekal atau on off. Okey, jadi selamat datang saya ucapkan kepada yang baru masuk dan terima kasih kepada 2.4K viewers yang sedang menyaksikan kami berdua pada pagi ini dan masih mau stay. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada rakan-rakan tuan-tuan dan puan-puan yang mengomen, membantu komentar, untuk menjelaskan kepada mungkin banyak persoalan tentang link kehadiran di mana kami mau beritahu sekali lagi bahawa link ECG akan diberikan di akhir sesi. Terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih stay dengan kami walaupun kita faham sekarang ni sedang mendengar dan juga sedang membuat kerja. Tapi masih stay tune dengan kami. Kita tengok respon daripada penonton-penontonan daripada saat hilang rasa mengantuknya. Tengok sebab kita buat berilmu ni. kan apa adakah aktiviti? Tidak ada aktiviti. Mendengar saja Cik. Ada bukan tadi apa? Iya. Betul. Daripada Cik Erna, perkongsian menarik. Salam dari Johor Bahru. Salam dari seberang laut. Okey, seronok dengar. Hadir-hadir. Sijil di akhir sesi ya. Okey, daripada Uda Ani, mental health sangat penting. Fizikal pun penting. Ya. Macam mana mau kasih... Oh, ini soalan ni. Saya ingatkan kenyataan. Nanti kita jawab. Okey, ramai berhenti... Ini yang lucu ni tadi. Daripada Angah Azizan. Ramai berhenti beli rokok je. Tapi tidak berhenti hisap. Rokok pau kawan-kawan. Ini macam cakap diri sendiri. Jangan okey lah, statement pertama tu ramai orang berhenti. Okey, Alhamdulillah. Tapi dah berhenti hisap. Dah berhenti hisap. Apa kawan-kawannya. Okey. Pandai je berlawak kan. Okey. Tapi terima kasih lagi kepada orang yang masih stay. Jadi kita mungkin akan teruskan pada soalan keempat iaitu kepada Cik Mas Lia. Okey. Cik Mas, saya mau tanya, bagaimana sebenarnya sesuatu tingkah laku boleh menjadi tabiat kekal? Maksudnya kita kekalkan tidak Ramadan saja tapi selepas Ramadan juga. Dan berapa lama biasanya diperlukan untuk menjadikan sesuatu amalan seperti diet yang sihat ataupun berhenti merokok sebagai rutin kekal, rutin harian yang kekal? Okey, saya persilakan Cik Mas. Okey, untuk soalan yang ini, kita sudah cakap pasal hari ni perkongsian kita ni satu topik kita kekalkan satu tingkah laku, kenapa dia on dan off, kenapa dia berubah selepas bulan puasa. Jadi bagaimana untuk kita kekalkan dia lah sebagai satu perkara yang kekal, macam mana maintain dia. Jadi sebenarnya ini adalah satu usaha semua orang biasa lakukan saya rasa. Tidak semua orang ada niat untuk berubah lah, tidak kira apapun itu perubahannya. Contohnya anda mau ubah rumah, dekor raya. Jadi mau maintain rumah tu kan untuk sentiasa bersih dia ada proses perubahan. Cuma bila kita cakap pasal perilaku ataupun tingkah laku, dia bersifat banyak aspek, dari segi motivasinya, dari segi dia punya sosial, dari segi dalamannya, motivasi salah satunya, dari segi sosial, lingkungannya, dari segi faktor-faktor lain juga kan.
dia banyak. Jadi perubahan dari segi yang kita mau sebut ni untuk dikekalkan menjadi satu cabaran lah untuk kita. Baik anda mau berubah untuk turun berat badan, anda mau berubah untuk berhenti merokok, anda mau berubah untuk lebih istiqomah, jadi lebih baik, lebih baik istiqomah dalam amalan kita. Sebab dalam bulan puasa ni kita punya amalan ni lebih banyak dipadatkan kan, sebab kita faham bulan ini bulan berkah. Mungkin ada orang bertungkus lumus sebab di 10 Ramadan terakhir ni pun saya percaya ada masjid-masjid membuka ruang untuk orang qiyamul lail di sana, boleh tidur di sana untuk melakukan ibadah sampai pagi. Kan, jadi sebenarnya kita bekerja keras untuk itu. Tapi maksudnya perubahan tu ada orang buat dari aspek religious juga ke keagamaan. Jadi mungkin dia mau kekalkan, maintainkan kan. Jadi banyaklah. Okay, jadi macam mana mau maintain itu? What are the tips? Okay, mana mau maintainkan tu? Antaranya lah salah satunya yang dalam aspek psikologi yang kita gunakan untuk orang mau kekalkan momentum tingkah laku ini adalah kita kena ada motivasi dalaman ataupun intrinsic. Pentingnya kan motivasi dalaman. Motivasi ataupun perubahan itu perlu pada diri anda sendiri. Diri kita. Jangan berubah kerana orang lain. Maksudnya ada juga orang boleh berubah begitu, tapi biasanya faktor intrinsic tu dia jauh lebih tinggi lah. Okey, jadi ada orang dia berubah sebab faktor contoh dia diserang penyakit, maka dia kena berubah. Contoh dari segi kesihatan, kawalan makanan, kesihatan, ataupun orang kena serangan jantung, dia kena berhenti merokok. Pun itu faktor luaran. Tapi dia faham juga ada juga tu mengandungi elemen faktor dalaman, sebab dia takut dia takut kematian, jadi dia pun mau berubah kan. Contoh dia takut sakit, dia pun mau berubah. Jadi itu pun motivasi dalaman juga sebenarnya yang tinggi. Okey, walaupun penyebabnya adalah dia mendapat penyakit. Jadi motivasi dalaman ini adalah sangat penting sebab dia yang akan menjentik kita punya motivasi untuk terus berubah secara lebih tinggi. Tapi ada tahapan lah, macam stages yang kita bincangkan tadi. Perubahan tingkah laku tadi. Jadi adalah lebih baik perubahan tu daripada anda sendiri. Anda sebagai ejen perubahan itu sendiri. Okey. Jadi siapa yang mau ubah diri kita kalau tidak diri kita sendiri dululah. Jadi kalau anda mau kekalkan perubahan anda sehingga selepas Ramadan, anda perlu sentiasa ada motivasi itu. Macam mana mau bina motivasi ni supaya konsisten? Balik kepada tahap tadi itulah. Kita rujuk balik kepada tahap tersebut supaya dia sentiasa dalam aspek pelaksanaan perubahan tu. Kita mau contemplation pelaksanaan tu lah, kita menganalisa apa yang kita boleh buat, macam mana kita mau maintainkan perubahan, macam mana kita mau maintain amalan-amalan ataupun perkara-perkara yang kita selalu lakukan lah, ritual-ritual yang kita boleh buat, perkara-perkara yang kita lakukan untuk dia sentiasa kekal dan dia menjadi satu kebiasaan dan juga rutin. Dia perlu didorongnya oleh motivasi lah. Betul. Okey, kemudian yang kedua, kekerapan dan juga konsistensi. Kalau anda berubah untuk contoh merokok, maka kita perlu letakkan kekerapan dan konsistensi perubahan untuk tinggalkan rokok dalam tempo-tempo yang sama. Konsisten. Dan kurangkan rokok dalam kuantiti yang sama, kerap. Dan kurangkan rokok dalam hari ataupun jumlah hari yang sama. Contoh hari ini kurang 4, besok pun konsisten kalau boleh 4. Besok dia ada macam itulah. Jadi kekerapan dan konsistensi. Bila anda ingin berubah, kita perlu ada kekerapan itulah. Jadi pastikan dia tidak tinggal lah, dia tidak macam kalau contoh anda ingin contoh ini contoh tips amalan kekerapan dan konsistensi. Kita mau berubah untuk contoh lagi kalau konteks berubah berat badan. Anda mau berubah berat badan. Jadi dalam sebulan kita ada contoh dalam sebulan saya mau lakukan aktiviti fizikal. Jadi dalam sebulan tu berapa hari, berapa minggu anda tetapkan untuk setiap hari kah, contohnya aktiviti fizikal dilakukan kah, ataupun seminggu ada berapa kali kah, 3 kali kah. Intinya setiap sebulan tu dia ada jumlah yang kerap kah. Dia ini lebih kepada pelaksanaan tadi itulah, analisis apa yang kita buat untuk dia perlu kerap. Jadi anda perlu ada detail
seperti itulah untuk berubah kerapnya. Jadi ini pun anda lah yang kena merancang dan melaksanakan, dan preparation berbalik kepada itu. Jadi motivasi ini dia sebenarnya perlu dilaksanakan. Dia bukan hanya satu pikiran sahaja. Kamu hanya berfikir saya mau berubah, tapi you don't do anything. Betul. Jadi kekerapan itu merujuk kepada perilaku lah. Anda perlu kerap untuk melakukannya. Dan makin Anda kerap, dia akan jadi biasa. Betul. Okay? Jadi habit. Jadi yang ketiga adalah pengukuhan. Ini didorong oleh reinforcement, pengukuhan. Kalau kita mau buat sesuatu benda tu jadi lebih biasa, lebih tinggi keinginan motivasi kita untuk sentiasa buat dia juga, dan dia belum jadi satu kebiasaan lagi lah. Kita kan mau cuba untuk lakukan tingkah laku tu dikekalkan, tapi belum lagi jadi satu kebiasaan, belum lagi jadi rutin. Antaranya adalah elemen yang kita boleh buat untuk buat dia jadi lebih baik bertahan adalah reinforcement, ataupun kita bagi satu ganjaran, pujian, begitulah, macam self reward. Ya, betul. Jadi selesai satu bulan sudah berjaya, contoh 1 bulan saya mau turun 2 kilo contoh kan. Jadi anda buat setiap minggu ada sekurang-kurangnya 3 kali aktiviti. Okey, jadi ada 4 minggu dalam sebulan ni, detail kan. Okey, jadi satu minggu pertama berjaya, minggu kedua berjaya 3 kali, minggu keempat berjaya 3 kali. Jadi 1 bulan tu berjaya 4 kali dalam 1 minggu. Maka anda berjaya melaksanakan tugasan sepanjang sebulan untuk perubahan perilaku, untuk turunkan berat badan contoh. Jadi keberjayaan ini kita bagi satu reinforcement, kita bagi satu ganjaran. Tapi perlu logik lah, rasional lah. Ya, rasional. Jangan kemampuan diri. Jangan yang terlampau tiket pergi ke Bali lagi stres. Jadi reinforcement ataupun pengukuhan yang sewajarnya dengan anda, yang anda rasa boleh memotivasikan, dan jangan terlalu kerap reinforcementnya lah. Iyalah Kan? Kalau berjaya baru kita bagi macam begitu. Waktu-waktu tertentu. Jadi anda ini berbalik kepada replanning tu lah, balik kepada stages tadi tu. Kalau anda mau berubah, anda perlu anda perlu ada method atau cara yang betul supaya motivasi ini sentiasa berterusan. Yang penting ni sebenarnya adalah intrinsic tadi tu, niatmu. Niat niat kita tu apa? Niatmu tu apa? Niat kita. Matlamat kita. Semua kita. Jadi apabila ada keinginan tu, cara tu akan datang dengan cara yang betul lah. Sebab kadang-kadang ada orang dia menggunakan method yang salah. Mau berhenti. Okey, niatnya sangat tinggi sebab saya baru dapat serangan sakit contohnya. Berhenti terus kosong. Alamak, salah jadi cara. Salah di methodnya. Okey, jadi itu yang diperbetulkan balik. Kena ikut nasihat doktor, kena ikut nasihat yang pakar. Sebab dia ada risiko lah. Dia tidak menjadi masalah anda melakukan metod yang bagaimana, tapi dia akan ada impact lah dari segi kesihatan, dari segi motivasi, keberjayaan kan. Adalah lebih baik kita melakukannya dengan cara yang betul supaya kita rasa bermotivasi untuk terus berubah. Okey, jadi yang terakhir adalah pengurusan cabaran lah, ataupun kalau dalam satu-satu perubahan tu kita mau buat, saya mau turun berat badan, ada halangan-halangannya. Ini balik kepada pelaksanaan kita, macam mana kita mau atasi setiap satu-satu cabaran dalam kita punya perkara yang kita mau ubah. Kalau anda mau berubah untuk jadi lebih baik, orang yang lebih bersahsia baik, orang yang mau berubah jadi lebih berperilaku secara positif dengan lebih baik. Jadi mungkin anda perlu kenal pasti, you have to identify apakah benda yang menghalang saya untuk berubah. Adakah masyarakat yang sentiasa mengatakan saya tidak bagus, contoh. Kenal pasti dan atasi halangan tu supaya dia tidak downgrade motivasi anda. Okey, jadi untuk perubahan ini sebenarnya semua orang akan ada satu tahap di mana anda cuba untuk berubah. Tidak kira apapun perkara itu. Cumanya adalah lebih baik kalau perubahan tu ke arah positif lah. Okey, jadi jangan juga terlalu inginkan perubahan secara drastik, perubahan yang secara cepat, sebab tiada yang there's no such things lah. Tiada perkara yang cepat. There's no things that we can skip. Dia ada benda yang kita boleh skip. Dia mesti ada pembelajaran, kesusahan, kepayahan. Macam anda mau berjaya tu anda kena naik tangga dulu baru anda boleh berjaya. Kan? Jadi
kita belajar. Begitu, semoga kita punya perubahan dalam apapun yang kita cuba lakukan berterusan. Jadi ini membawa kita kepada soalan yang terakhir ini. Ya, cuma yang ada orang kongsi tadi, betul dia setuju dengan motivasi instincting tu, intrinsic tu, sebab dia sudah berjaya berhenti merokok selama 6 tahun. Wah, tahniah Encik, kita faham benda itu sukar, tapi macam mana pun kita maintain tu kan, kena maintenance-nya tu sangat. Memang banyak dugaan. Mungkin kita lain kali kita boleh panggil orangnya untuk berkongsi kan. Okey, jadi ada juga yang share environment akan affect tingkah laku, susah nak kuatkan semangat masa kawan-kawan goda break the rules. Betul. Betapa penting dia juga sebenarnya sokongan sosial dan juga persekitaran kita. Okey, jadi mungkin kita boleh teruskan kepada soalan 5, iaitu apakah contoh strategi pengukuhan yang praktikal yang boleh diamalkan oleh individu supaya perubahan tingkah laku semasa Ramadan tidak hanya bersifat sementara? Mungkin Cik Mas dulu boleh sharekan tips strategi pengukuhan. Ya, jadi kita sudah cakap pasal on-off-nya, kita sudah cakap cabarannya, kita sudah cakap kenapa Ramadan sejak yang bagus, selepas bulan Ramadan balik lagi kepada perilaku lama, contohnya kenapa. Dan di sini kita mau bagi tips lah supaya boleh maintain walaupun selepas Ramadan. Betul. Boleh perilaku tu kekal untuk dilakukan, motivasinya ada walaupun selepas Ramadan. Antaranya adalah yang pertama, anda perlu tetapkan matlamat yang kecil dan realistik. Tetapkan matlamat lah. Ini merujuk kepada motivasi intrinsik tadi itulah. Anda perlu ada keinginan. Contoh kan, kita mau jadi apa? Contoh saya mau turun 6, contoh saya mau mengekalkan gaya hidup sihat lah kan. Gaya hidup sihat ni sepanjang zaman kan, sepanjang hidup lah sebenarnya. Jadi anda tidak semestinya bulan puasa pun, sepanjang waktu pun ada kena jaga kesihatan, sebab kita ni kalau tidak jaga faktor usia nanti kita ada komplikasi lain lah. Jadi matlamat kecil lah, maksudnya saya letakkan apa matlamat anda yang kecil dulu supaya tidak terlalu berat lah untuk anda. Banyak sangat benda yang yang perlu dilaksanakan kan, dan realistik, jangan terlalu over the top, terlalu meletakkan satu matlamat yang terlalu susah untuk dikejar, sehingga anda rasa cepatlah untuk gagal. Tak maulah, tak maulah kan. Mulakan dengan perubahan yang mudah lah, contohnya dalam saya mau berubah untuk 1 tahun, contoh kan, ini secara spesifik perubahan lah, ini contoh saya mau berubah untuk 1 tahun. Jadi setiap 3 bulan ada dia punya pemerhatian apa yang kita buat setiap 3 bulan. Dan setiap bulan 3 bulan tu setiap bulannya ada pula spesifiknya. Jadi matlamat kecil tu. Okey. Yang keduanya adalah gunakan peringatan ringkas. Ini boleh membantu untuk anda kalau macam memaintainkan satu-satu perubahan, takut kita lupa. Boleh juga macam jenis buat reminder, buat alarm contohnya lah, supaya anda mungkin lebih mudah dan tidak terlupa, sebab perilaku ni kita mau kekalkan secara konsisten dan kerap. Mungkin kita lupa, kita lepas bulan Ramadan pun kita sudah macam tidak lagi mengamalkan satu rutin yang sama, berubah sudah, jadi kita pun lupa sudah. Jadi mau kekalkan ni antaranya kita buatlah notes supaya benda yang kita mau ubah tu dia boleh kekal kan, dan sentiasa dapat dilakukan. Saya rasa saya rasa perkongsian daripada saya yang terakhir adalah ajak keluarga atau rakan supaya sokongan tu lebih kuat. Anda punya anda punya motivasi tu bukan sahaja dalaman, didorong juga oleh luaran. Jadi jauh lebih tinggi lah keberkesanannya. Dan kita minta Fitri untuk kongsikan another 3 lah. Okey, jadi daripada saya mungkin kan tadi Mas Lea cakap mungkin buat nota kepada diri sendiri kan. Daripada saya adalah kita buat pada waktu yang sama setiap hari. Means di sini adalah kita ada jadual. Contohnya dari jam 8 sehingga jam 5 kita waktu bekerja, tapi jam 5 kita sudah start untuk brisk walk dan sebagainya. Jadi bila kita sudah ada masa yang kita sudah tentukan, jadi automatically behavior kita akan ikut masa yang sudah kita tentukan tu. Contoh dia lagi kan macam setiap hari kita
kita ada rutin yang biasa. Kita pulang rumah, kita akan balik rumah, keluarkan makanan, masak makanan. Inilah perkara yang sama untuk kita fokus kepada tingkah laku baru yang kita mau ubah. Contoh dia rokok, contoh dia juga berat badan. Kalau macam rokok, mungkin setiap hari kita akan uncontrol. Setiap 15 minit mau merokok, setiap 15 minit merokok. Tapi kita boleh tentukan juga masa rokok kalau kita mau kurangkan. Itu adalah maksud dia. Kita buat pada waktu yang waktu yang sama pada setiap hari. Yang kedua, kita kena yang macam Cik Mas cakap tadi juga, kita kena ada self-reward. Betapa pentingnya self-reward ni untuk kita meningkatkan motivasi dalaman kita. Yang seperti Cik Mas juga cakap, kalau kita sudah berjaya mencapai matlamat kita tu dalam sebulan, kita punya habit merokok adalah 20 batang. Tapi kita berjaya dalam sebulan itu, kurangkan secara konsisten 10 batang dan masih merokok 10 batang lagi. Jadi adakah 4 minggu itu konsisten pengurangan? Dan kita kena reward diri kita. Tapi jangan reward dengan rokok. Yang rasional, yang logik, yang waras, yang rasional, yang ikut kemampuan diri kita juga. Jadi tapi kalau macam makan, mungkin kita sudah cut off minum manis, sugar, sudah cut off cakes. Oh, sedapnya pula kan puasa. Okay, kita sudah cut off kopi kita, kopi padin. Kopi padin di pasar. Okay, kita sudah berjaya sebulan. Dan juga kita mau bagi reward. Mungkin bolehlah sekali-sekala bagi reward yang manis, tapi still dalam kawalan. Means kontrol lah dia punya kalori. Begitu. Okay. Tapi kalau boleh yang rokok tu jangan kita bagi self reward. Rokok juga. Kita sudah berjaya kurangkan 10 batang. Kita self reward satu hari 20 kotak. Habis kita. Kita membantu sangat. Itu adalah perubahan yang salah. Ya salah. Betul. Okay. Jadi mungkin ada lagi Cik Mas? Dan juga yang ketiga, mungkin yang terakhir, satu yang macam kami kongsikan juga sepanjang sesi ini, kalau kita mau melakukan sebarang perubahan tingkah laku itu, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita faham tingkah laku itu perlu disiplin untuk berubah, tapi jangan terlalu keras. Contoh dia macam jadi cikgu disiplin pula kepada diri kita. Kita kena ikut kemampuan dan kita kena percaya bahawa perubahan tingkah laku itu merupakan proses dan memerlukan masa. Jadi dia boleh jadi konsisten dan juga tidak konsisten. But jangan cepat salahkan diri sendiri. Sebaliknya kita perlu jadikan benda itu sebagai proses pembelajaran dan cuba lagi kepada rutin yang kita inginkan pada hari berikutnya. Begitu. Jadi mungkin itu sejak daripada saya dan juga Cik Mas. Tapi difahamkan daripada kita punya urus setia, ada soalan-soalan penonton daripada FB live kita. Jadi kita akan berehat sebentar. Isi chill, bertenang semua akan diberikan di akhir sesi untuk kita maintainkan perilaku yang baik. Betul. Anda perlu ada motivasi yang baik. Betul. Anda perlu ada plan yang baik. Jadi kekalkan kesabaran betul. sepanjang sesi kita inilah kalau boleh, untuk kita tunggu sijil. Kemudian kita kembali dengan kita punya soal jawab. Okey, kita stay tune sekejap, saksikan video ini.
sure. Savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get to, but I still want that. Your savage love. Your savage love, love, love. Your savage love, love, love. You could use me, 'cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma, 'cause I get around. You wanna run it up, I wanna lock it down. Usually don't be falling fast. You got a way of making me spend up all my cash. Every night and every day, I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get to, but I still want that. Your savage love. Your savage love, love, love. Your savage love, love, love. You could use me, 'cause I still want that. Your savage love. Your savage love, love, love. Your savage love, love, love. You could use me. Dicoba-coba memikat si Nurlela. Oh Lela sayang, cantik rupamu tak keruan. Oh Lela sayang, senyummu semua berkenan. Andai dapat aku berkasih si Lela, hey ahai Nurlela, alahai Nurlela, gadis Melaka. Jalan melenggok, berkebaya nyonya berbunga-bunga. Ahai Nurlela, alahai Nurlela, manis orangnya. Rupa menawan, bagaikan bunga di tengah taman. Dicoba-coba memikat si Nurlela. Oh Lela sayang, semua memandang manisnya berdondang sayang. Semua terlintuk senyum bawang, beca pun jatuh melintang. Andai dapat ku berkasih si Lela, hey ahai Nurlela, alahai Nurlela, gadis Melaka. Jalan melenggok, berkebaya nyonya berbunga-bunga. Ahai Nurlela, alahai Nurlela, manis orangnya. Rupa menawan, bagaikan bunga di tengah Melaka. Jalan melenggok, berkebaya nyonya berbunga-bunga. Bagaikan
siksa menanggung rindu. Ke kedai tengok cincin, buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti. Sampai bila nak jam ni, bapak dah tanya hari-hari. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti. Walau banyak nak duri akan ku cari isteri. Akan ku berhenti demi dikau cinta hati. Cak cekuk udang gamis. Kalau dah kata sayang aku tak tarik balik. Pak kepuk kumpang bunyi. Kalau dah nama jodoh ai, usah tunggu lagi. Cak cekuk cak cak. Tak payah nak beriak, intan emas permata. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti. Walau banyak nak duri akan ku jadi isteri. Takkan ku berhenti demi dikau cinta hati. Cak cekuk udang gamis. Kalau dah kata sayang aku tak tarik balik. Pak kepuk kumpang bunyi. Kalau dah nama jodoh ai, usah tunggu lagi. Perlahan dayung sampai hujung, kita jadi raja sehari. Satu kampung datang berkunjung, renjis pengantin baru. Cak cekuk udang gamis. Kalau dah kata sayang aku tak tarik balik. Pak kepuk kumpang bunyi. Kalau dah nama jodoh ai, usah tunggu lagi. Cak cekuk udang gamis. Kalau dah kata sayang aku tak tarik balik. Pak kepuk kumpang bunyi. Kalau dah nama jodoh ai, usah tunggu lagi. Cak cekuk tunggu apa lagi? Mas Lia dulu lah. Ahai Mas Lia, alai Fitri gadis Labuan. Itu Cik Mas kita memang suka menyanyi ya. Okey, terima kasih kepada 2.8K mata yang sedang memandang. 2.8 ujung-ujung. 2.8 ujung-ujung sedang mau dekat-dekat isi jil. Sudah sabarlah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab sekarang ini kita akan ada slot sesi soal jawab bersama soalan-soalan yang kamu lontarkan tadi di komen. Tapi kami ingin memohon maaf sebab masa kita faham ada yang ingin bekerja dan sebagainya. Kami akan jawab beberapa soalan yang dipilih sahaja ya. Okey, jadi mungkin soalan pertama daripada Puan Suria Saleh. Apakah strategi atau teknik psikologi yang boleh membantu seseorang mengekalkan tingkah laku positif dan bagaimana peranan persekitaran, sokongan keluarga atau rakan dalam memastikan sesuatu tingkah laku dapat dikekalkan? Okey, jadi Cik Mas mau jawabkah? Fitri jawabkah? Okay, Puan Fitri jawab dulu. Okey, jadi yang macam kita ada bincangkan ni Puan Suria di akhir sesi tadi, iaitu di mana kita fokus kepada macam mana kita mau buat pengekalan tingkah laku yang sihat ini even bukan di bulan Ramadan juga. Yang macam Cik Mas sudah bagi tahu tadi, pentingnya motivasi dalaman. Iaitu macam mana pun step pertama adalah motivasi dalaman kita sebelum kita mendapatkan motivasi daripada luaran seperti persekitaran, sokongan keluarga dan juga rakan-rakan. Okey, kedua yang macam saya cakap tadi, mungkin kita boleh letakkan notes juga. Reminder. Kan ada orang yang ada masalah kesihatan juga Cik Mas. Dia rujuk kepada kita.
Dirujuk sebab apa? In compliance in medication. Dia tidak boleh Ataupun ketidakpatuhan kepada ubat. ubatan. Benda ini adalah tingkah laku. Jadi diorang datang kepada kami refer untuk bantu dia daripada untuk compliance terhadap medication dia. Jadi benda ini mungkin strategi dia adalah buat nota, ada alam, tetapkan masa untuk kita konsistenkan kita punya tingkah laku itu. Dan kita faham memang kita memerlukan motivasi luaran juga. Tapi ingat pentingnya motivasi dalaman dahulu dalam dalam perubahan tingkah laku. Tapi tidak dinafikan memang peranan persekitaran, kawan dan juga rakan-rakan boleh membantu kita untuk kekalkan tingkah laku. Tapi kalau boleh, semoga diorang memberikan sokongan yang sangat baik kepada kita lah. Jangan kita tahu kita mau berhenti merokok, kita still juga berada dalam kawasan merokok kawan-kawan. Jadi benda itu akan jadi risiko mempengaruhi pengekalan tingkah laku kita. Untuk relapse. Okey. Jadi untuk soalan yang kedua ini daripada Encik Zaini Mat Isa. Terima kasih soalannya. Ada orang cakap gemuk tidak apa, janji sihat. Tapi kalau yang selalu kita dengar dan nampak, orang gemuk ni banyak penyakit. Orang kurus pun ada juga penyakit. Betul. Kurus untuk sihat. Apa pandangan panel? Okey, orang cakap gemuk tu tak apalah, yang penting sihat. Tapi yang selalu kita dengar dan nampak orang gemuk ni banyak penyakit. Yang selalu kita dengar dan nampak orang kurus pun ada penyakit apa begitu kan? Macam jadi tak kira sebenarnya kan. Yang penting kita sentiasa sama ada kita dalam badan kita sekarang ni dalam keadaan yang gemuk, kurus, macam mana bentuk pun, yang penting kita melakukan saringan kesihatan secara berkala di di fasiliti-fasiliti kesihatan kan, supaya kita dapat tahu status kesihatan kita sama ada masalah kesihatan atau tiada. Tidak, sama maksud sebenarnya betul lah. Orang kata manusia ni sifatnya dia ada satu nilai lah. Kan kita ada pegangan. Bila orang tu cantik, dia kata itu adalah ideal look lah, begitu kan. Bila orang kurus, dia kata itu adalah ideal weight, begitu kan. Tapi dari segi kesihatan, kurus tu adalah ideal weight sebab kita punya garis panduan berat badan yang sesuai. Jadi kenapa orang kata kurus tu sehat? Sebab memang kita ada alat ukur yang memang accurate untuk menentukan orang tu sihat adalah dari segi komposisi berat badan lah. Dia punya berat badan yang sesuai adalah BMI-nya di tahap yang normal. Tapi tidak juga mustahil orang kurus ni tiada masalah kesihatan. Jadi mau tahu struktur tubuh kita ni bagus atau tidak, kita kenalah buat saringan fizikal, mental dan untuk kecergasan. Untuk orang awam, rakyat Malaysia, sebenarnya kita ada saringan kesihatan di setiap kampung-kampung, di setiap lokaliti. Ada pula sukarelawan untuk cek kesihatan. Kita panggil sukarelawan KOSPEN, Komuniti Minda Sihat Sejahtera pun ada juga untuk Minda Sihat. Saya lupa apa nama KOSPEN tu. Orang-orang KOSPEN komen apa maksud KOSPEN tu? Komuniti saya lupa. Jadi diorang ni adalah ejen yang membantu, ejen kesihatan yang membantu untuk buat saringan kepada semua rakyat Malaysia dan juga bagi edukasi untuk buat saringan. Jadi tiada there's no issue kita tidak tahu kita punya kesihatan. Hari ni anda hanya perlu bayar RM1 je. Kalau saringan tu tidak bayar pun. Jadi pastikan anda boleh tahu status kesihatan anda. Anda sihat atau anda gemuk atau kurus itu betul. Tidak menjamin anda sihat, tapi ideal way penentu kita untuk sihat lah sebenarnya. Tapi tidaklah melabelkan gemuk tu tidak sihat, tidak jugalah sebenarnya. Tidak juga. Yang penting cek kesihatan. Macam kita punya puan ni ada dia cakap buat KOSPEN sekali setahun untuk tahu status kesihatan kita. Betul. Jadi lagi yang komen KOSPEN tu maksudnya apa? Tapi saya ingin tekankan, di Malaysia kita sangat beruntung. Kementerian Kesihatan kita ni sangatlah sayang anda semua. Macam-macam kita buat untuk saring kesihatan anda secara percuma. Ada saringan kolesterol, saringan apa lagi, kadang-kadang di but-but kesihatan tu dong ada buat saringan kanser kan dan lain-lain. Cumanya bercakap pasal Malaysia.
kita ada tarikan di sini ya. Sebenarnya kita punya Facebook Live ini dia sudah menular ke luar negara. Betul. Kita tengok, saya sebutkan di sini penonton-penonton kita yang himpunan dari luar negara. Kita ada dua penonton dari Philippines. Kita ada 6 penonton dari Brunei. Ini kita tengok daripada kita punya statistik technical. Okay. Technical Facebook Singapura ada 11 orang yang menonton dan jumlah penonton dari Indonesia jiran. Ya, jiran 11 orang hari ini. Menarik kan? Dan juga 12,000 penonton secara keluar masuk daripada Malaysia. Kita terima kasih atas support. Tapi sampai kita sampai se-Asia. Ya, kita pergi soalan seterusnya selagi Cik masa sebab ada orang bagi emoticon marah sudah. Tapi Cik kami masih ada masa lagi 7 minit. Mohon maaf atas segala kelewatan. Ini perkongsian dari Puan Mar Abdul Rahman. Macam mana nak tahu lemak dalam badan berkurangan? Adakah hanya dengan lost inci atau ada tanda-tanda yang lain? Okey, jadi untuk ini mau tahu komposisi badan, komposisi tubuh macam mana, di sini kita galakkan Puan untuk buat saringan kecergasan ataupun saringan komposisi badan yang dibuat di Wellness Hub. Okey, Wellness Hub ni ada di Labuan, ada juga di negeri-negeri lain yang ada jabatan kesihatan tu anda ada Wellness Hub sebenarnya. Ada perkhidmatan Wellness Hub yang disediakan kepada semua komuniti atau orang awam. Tidak perlu bayar, cuma datang ke sana dan mungkin daftar melalui MySejahtera ataupun kalau anda sudah biasa mungkin boleh masuk, tapi saya percaya ada sistem dia lah. Jadi untuk saringan komposisi badan ni biasanya kita boleh tahu kita punya muscles, tahu lemak, peratus otot, lemak dalam badan. Itu boleh kita tahu dengan ada satu mesin lah yang diorang akan buat untuk ukur anda punya komposisi badan ni, dan anda boleh buat di Wellness Hub. Kalau di Labuan dia di Jabatan Kesihatan. Anda masuk ada di situ Wellness Hub, buka daripada jam 8 pagi sampai 8 malam. Tidak payah bayar. Okay, next soalan. Salam Puan, saya pernah dapat rawatan di klinik Mentari, tapi lepas tu saya stop sendiri. Macam mana cara mau dapatkan semula rawatan di klinik Mentari? Okey. Daripada Puan Arik Ting Ting. Okey, jadi Puan begini, untuk negara pula. Pergi ke Filipina sama Indonesia kita. Okey, untuk negeri-negeri semua maklum ada perkhidmatan Mentari. Perkhidmatan Mentari adalah perkhidmatan sokongan kesihatan mental yang dijaga oleh pihak hospital. Macam contoh di Hospital Labuan pun kita ada klinik Mentari. Jadi kalau macam contoh menjawab kepada Cik Eric Ting Ting, kalau pernah stop, boleh saja datang walk-in untuk mendapatkan saringan minda sehat kembali dan rawatan kembali di klinik Mentari berdekatan fasiliti anda. Mungkin boleh search di Google dan sebagainya. Tapi kalau Encik berada di Labuan, kita ada di bahagian Hospital Labuan. Tapi biasanya operasi untuk klinik Mentari ni dia ada masa. Tapi saya bagi tahu dengan fasiliti yang terdekat sahajalah, iaitu klinik Mentari Wilayah Persatuan Labuan. Dia hanya buka pada hari Rabu daripada jam 2 hingga 5 petang. Okey, jadi boleh walk-in saja, jangan malu, jangan segan, datang saja dan beritahu kita ingin mendapatkan rawatan. Okey. Okey, untuk soalan last, daripada Puan Nur Fatimah Zahra, macam mana nak jadi baik dengan diri sendiri di bulan puasa ni? Okey, kita fahamkan puan-puan dan tuan-tuan yang berada di Google Live kita pada FB Live kita pada ini, bagi kami masa 4 minit saja lagi. Sabar, insya-Allah. Sekarang ni 3.1k sudah kita punya penonton. Dekat-dekat Isijil ni lebih banyak, tapi terima kasih banyak kepada yang dari mula-mula datang. Melihat kami mendapatkan dari Encik Putra Kais. Kalau podcast ni view 3K, kita sambung lagi 2 jam. Okey tak? Marah semua, Encik. Kena kecam kita. Tapi sebenarnya mau jugalah mau maintain that 3K. Ya, betul. Tapi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton yang setia daripada awal dan akhir. Kejujuran anda, Tuhan saja yang tahu, insya-Allah. Okey, saya menjawab kepada Puan Nur Fatimah Zahra. Macam mana nak jadi baik dengan diri sendiri pada bulan puasa ini? Kita faham, kita berada di socialize. Lebih-lebih lagi kita ni di budaya
budaya Malaysia yang sangat bukan macam orang putih yang individualistik. Kita hidup dalam koloni-koloni kita, komuniti kita. Jadi cabaran-cabaran dia, contoh dia adalah kita sangat menjaga hati orang lain sehingga kita tidak menjaga diri sendiri. Okey, tapi macam mana kita mau jadi baik dengan diri sendiri adalah satu, jangan lupa buat refleksi diri puan. Okey, refleksi diri sangat penting untuk kita sedar, aware terhadap diri kita sendiri. Okey, lepas tu jangan lupa step apa yang kita buat, step perkembangan yang kita buat, kita kena ada self reward. Supaya benda ini melalui kita punya self reward, kita akan jadi sayang diri dan kita akan menerima diri kita. Okey, jadi sebelum habis saya ingin memberikan satu metafora lah kan. Cik Mas, dalam kita menjaga diri kita sendiri dahulu sebelum orang lain. Okey, saya faham 3.2K penonton pada hari ini semuanya pernah menaiki kapal terbang dan biasanya pramugari yang cantik, pramugara yang asam boy selalu menyatakan kalau berlakunya sebarang kecemasan, jika tiup oksigen jatuh kepada muka anda, sila pakaikan tiup itu kepada diri sendiri dahulu sebelum orang lain. Contohnya orang lain itu adalah anak dan suami kita. Kita kena tarik tiup itu ke diri kita sendiri dahulu sebelum kita memasangkan kepada anak ataupun husband kita. Sebab kalau kita tidak pakai tiup itu, macam mana kita mau bantu orang lain? Begitu juga dengan kesihatan mental. Ingat, macam mana pun kita berhidup secara komuniti, kelompok dan sebagainya, kita kena ada ketegasan diri yang pentingkan diri itu tidak salah. Saya mau tambah di sini satu. Betul. Cuba insert, tambahkan motivasi intrinsik ya, tadi. Betul. Yang kita keinginan kepada untuk berubah pada diri anda sendiri. Kenapa? Betul. Sebab kita mau berubah tapi kita lah yang kena ada that step lah. Kalau macam mana mau jadi baik untuk diri sendiri sebenarnya kita lah yang kena listing lah. Kenapa saya mau jadi baik? Apa kebaikan kalau saya jadi orang baik? Saya percaya hidup ni dia adalah untuk lebih baik lah. Hidup ni ada tujuan. Hidup ni kita ada dia punya kebaikan yang kita ingin capai dalam hidup dia. Jadi kita we knows what we want kan. Jadi anda kena ada motivasi itu. Anda yang kena cari what do you want actually? Apa yang kita mau. Jadi pastikan ada elemen intrinsik tu akan membantu puan untuk jadi lebih baik sebenarnya. Jentik diri sendiri untuk mau berubah lagi dan kenal pasti apa yang boleh menjentik anda. Apa motivasi saya untuk mau berubah ni? Kenapa saya perlu berubah? Kena tahu itu. Okey, jadi mungkin itu sejak daripada kami, penutup daripada kami. Terima kasih kepada yang maksimum tadi 3.2K penonton yang melihat kita punya podcast Facebook daripada kita pagi. Kita juga sudah drop the sijil link. Link all technical sudah buat. Jadi kami ingin memohon maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki jika ada terkasar bahasa dan sebagainya. Semoga Ramadan ini kali ini lebih bermakna dan kami tidak lupa ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Thank you for watching.